Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Nurul Ain Fatihah. Hari ini dalam 999, seorang ketua kampung yang sepatutnya menjadi pelindung dan pemimpin masyarakat dikesan telah menyalahgunakan kuasa. Assalamualaikum Encik Syai. Waalaikumsalam. Saya Puan Afika dari Jabatan Kebajikan. Ini ada sedikit sumbangan untuk kampung Encik Syai. Saya harap sumbangan ini cukup untuk diberikan kepada ibu-ibu tunggal dan jumlahnya adalah sebanyak RM10,000. Baik, insyaAllah nanti saya akan cuba sampaikan kepada ibu tunggal di kampung saya. Duit bantuan untuk penduduk yang memerlukan telah hilang tanpa jejak, dan apa yang mengejutkan lagi, wang tersebut didakwa telah digunakan untuk membeli beg mewah untuk isterinya. Assalamualaikum sayang. Salam. Abang dah balik? Apa tu? Tadi abang pergi jumpa ni pegawai kebajikan. Cuba teka dia bagi apa? Sumbangan ke? Betul. Cuba teka dia berapa? Tahu kan? 7? Salah. Sumbangan ni tertulis RM10,000. Banyaknya. Sebab kan sebenarnya saya nak beli something ni. Tapi tengoklah beg ni cantik kan? RM11,000 je. Sumpah lawa. Boleh ke nak pergi? Boleh lah, untuk saya semua boleh. Nak bagi sekarang? Boleh? Jom. Jom. Bang, cantik kan beg ni? Sesuai kan dengan saya? Tengok jap. Cantik kan? Sumpah lawa dengan awak. Saya Kan? sesuai beg ni. Thank you bang. Sama-sama sayang. Sekejap, tahu tak? Kampung sebelah, ibu-ibu tunggal diorang dapat bantu kan? Ya ke? Bila diorang dapat? Ya, hari tu. Saya dengar diorang dapat. Banyak juga lah diorang dapat hari tu. Oh, harapnya kita dapat lah kan? Harapnya dapat lah kan? Assalamualaikum. Salah. Puan Tika, Puan Ija, saya datang ni ada tujuan. Hari tu saya ada jumpa pegawai kebajikan. Dia suruh saya sebagai tok penghulu, wakil untuk berikan sumbangan kepada ibu tunggal. Jadi harapnya dengan sumbangan ni dapat kurangkan beban korang berdua lah ya. Okey, ni saya serahkan je. Terima kasih. Terima kasih, saya pergi dulu. Awak dah guna ke? Dah, saya dah guna. Dah guna kesan asas. Guna duit tu. Kalian berdua ibu tunggal Kalian berdua ada dapat ke sumbangan daripada ketua kampung? Dapat. Kita orang dapat 200 dah. 200? 200. Kenapa 200? Sepatutnya berapa? Sepatutnya sumbangan tu sebanyak 500 per individu. Oh. Ya. Tapi hari tu kami dapat 200 je. Kamu berdua dapat daripada ketua kampung sendirilah. Dapat daripada tuan. Macam pelik. Saya sarankan kalian berdua buat aduanlah dekat pihak tertentu. Mungkin ada penyelewengan daripada pihak atasan lah. Oh, okey. Boleh nanti kita orang buat aduan. Ya, sepatutnya macam tu. Okey. Terima kasih. Sama-sama. Cik Syairul kan? Kenapa ni? Maaf Encik, saya terpaksa mendakwa Encik atas pertuduhan penyelewengan duit penduduk kampung. Bila masa boleh saya seleweng duit? Kamu ada bukti ke? Ada Encik dan juga ada saksi. Jadi sila ikut saya ke balai lah untuk keterangan Encik. Kesan penyelewengan duit adalah hilang kepercayaan masyarakat dan bantuan sebenar tidak sampai kepada golongan yang memerlukan. Pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah ini adalah amanah adalah asas kepimpinan dan masyarakat perlu peka dan berani untuk melaporkan.